Assalamualaikum, hai. Hari ni saya nak share satu feedback yang paling best daripada customer kami yang dah cuba tapak baru. Jom kita tengok apa customer ni kata. Saya dah makan habis satu botol. Alhamdulillah, God dah tak kena lagi. Nak teruskan botol yang kedua. Nampak tak? Dia dah habiskan satu botol, lepas tu nak repeat lagi botol yang kedua. Maknanya customer ni nampak perubahan dan yakin untuk teruskan amalkan tapak baru ni. Masalah gout ni bukannya sekadar sakit biasa. Bila kita biar, sendi kita jadi bengkak, rasa berdenyut-denyut, sakit waktu malam, lepas tu takut nak makan makanan laut atau daging. Kadang baru baik sekejap je, lepas tu datang balik. Sebab apa? Sebab asid urik kita tak dikawal dengan betul-betul. Sebab itulah ramai pilih tapak baru ni sebagai ikhtiar untuk jaga dalaman. Tapak baru ni diformulasikan khas untuk bantu mengawal paras asid urik, mengurangkan keredangan sendi, bantu legakan sakit bengkak dan sokong kesihatan sendi secara semula jadi. Bila kita konsisten makan, badan lebih terkawal dan kurang risiko serangan berulang. Macam feedback customer tadi. Dia sendiri rasa perubahan tu, sebab itulah dia repeat botol yang kedua. Kalau korang pun rasa benda yang sama, boleh cuba tapak baru sekarang.